A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat berjumpa pada ayah-ayah dan ibu-ibu, ahli jemaah masjid sekalian. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita mengucap syukur kepada Allah Ta'ala. Kita boleh jumpa pula minggu ni. Minggu baru ni tak ada dah. Alhamdulillah, kita boleh belajar fardu ain pula dalam baca rukun qauli kita dan baca sunat. Alhamdulillah, kita sama-sama baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahlah bagiku akan ilmu dan berilah rezeki faham. Amin. Baru ni tak ada baca sikit ambuk dah. Minggu ni kita nak baca tilah. Minggu baru ni fangat-fangat hukum-hukum hak dulu-dulu lepas dah. Kita baca ke apa ni, hukum qauli dulu. Mula takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga salawat, yang keempat salat, yang tahiyat, salawat, salat. Dalam semaya ada 5 hak jadi rukun. Lepas tu dalam tebah lagi, dah tebah minggu kali 5 juga rukun. Tu orang tertentu lah, tu bukan semua. Orang lain tu sekadar dengar je lah. Tu kotik orang baca tebah kena wis penuh. Lepas tu orang tak baca 39 orang tu kena dengar belakang rukun-rukun dia. Orang nak ada email pun kena dengar. Waktu minggu sekali ataupun duk kepada orang yang tertentu. Fardu kifayah tu. Fardu kifayah baca, fardu ain dengar. Adapun rukun qauli dalam semaya, fardu ain baca, fardu ain dengar. Kena dengar tak Kalau rukun tebah tu orang baca tak kena dengar. Kalau misalnya 40 orang ada orang tuli seorang dalam 40 orang tu, orang tuli itulah kena baca tebah. Tak boleh we orang lain. Dia we orang lain tak dengar tak cukup. Orang tuli tak dengar tak apa, tapi syarat dia kena baca. Kalau orang misalnya orang 40 orang bom molek, tu lama buat masalah 40 orang bom molek ada tuli seorang. Jadi 30 milik lepas tu tuli seorang. Bukan bisu tuli. Telinga tak dengar. Maka orang itulah, hak tuli itulah kena baca tebah. We orang 39 orang dengar. Tu hak bilangin 40 tu dah. Lepas tu ya khilaf banyaklah tu tak apalah, kita tak usah kecek lah tu ngaji suku tu. Adapun kita orang baca, orang semaya fardu ain rukun qaulinya kita kena dengar di telinga kita. Bukan kata kita baca tak bunyi pun tak boleh. Gerak mulut saja tak ada syarat. Tak cukup syarat dengar. Ya kena syarat ya dengar untuk telinga kita sendiri. Sekiranya keadaan itu tenang senyap tak bunyi suara gapo. Tu nah kena dengar. Maknanya qahar tak boleh kohor sampai kata bunyi. Kena bunyi. Kena bunyi. Keadaan masa tu masa bukan geger lah. Kalau geger tak apalah, kira lain pula tak dengar pun boleh. Rukun qauli
5 perkara takbir, Fatihah, tahiyat, salawat, salam. Kita baca takbir dulu. Ajar baca kena molek tubik suara. Kita dengar sendiri. Tuguk dulu lah. Allahu Akbar. Jaga molek sikit-sikit tu kan. Sikit tu yang mana nak pergi mana tapi royak saja. Kalau tu baik kebar, Allahu Akbar. Tu kalau panggil kebar. Tak ada mudarat apa, ayat haja ya, lepas tu baik angin. Tu kena baik. Kalau akbar tu tak tentu. Huruf gapo tak tentu. Hak lain tu asal tak ada gapo dah. Lagi-lagi deh. Allahu Akbar. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak wui belagu? Tak ada lah. Belagu kena. Kena ke belagu sih? Ya kita ngaji tak kena sokmo, tak sedak sokmo. Ya mak muncul ni tak ada lagu. Tahu lagu. Lagu kapung biasa. Tapi nak kena mat dia, huruf dia, mat dia, baris dia, nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf jaga nah, huruf ha banyak tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Yau tu serah au. Noknya itu baik yau. Tak ada pol juga tu, tak ada mudarat poli. Cuma orang panggil pelek sikitlah kalau tu baik yau. Maliki yau. Kayak gitu. Ya dengan u. Tu baru lin sungguh. Baca yau tak boleh kau jawab mak. Tak ada poli. Pelek, ada poli. Tapi nak wei molek. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah nak kurang dia. Abah yang mak dengar Fatimah lek yang mak nak buat beza dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepa tak? Betul mana pada sepa? Ya, dengar ya. Iyyaka ya. Dan kita bacanya tu baik ya. Boleh tu lagi. Dah cepat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada soal. Ada soal. Tak ada tu salah. Kalau kita bacanya iya, cepat iya. Ya dengan ya. Ya dengan ya. Ezan eh. Siapa tu kok biar disuruh tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Ada lagi. Rasa apa payah juga dah. Lahjah demo kita nak tiru. Ada bunyi dalam ramai-ramai tu, ada capu-capu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jaga ta nah. Ta kalau bunyi ta, ta lah tu. Ta bagi atas tak bunyi ta, tak bunyi ta. 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 Mustaqim. Qim tu kita tebal. Ajawi ta qim. Yang ni ta qim ta tu. Ta tu. Ta ti tu ta ti tu. Ta ti tu. Ta. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kuget-get di patut tak. So, jaga tak. Ta. Supaya mustaqim ta'alai ta'al. Kalau huruf royak sok mudah, huruf berbaris jumpa dengan huruf ain, huruf ha, huruf hamzah, huruf apa lagi? Huruf ain, ha, hamzah, ha, yang nak jadi satu. Allahu akbar. Nasta'in. Ta'alai. Jadi kita Rahim. Jaga tu. Ra. Ta'a. Siratal ladzi. Sama ra. Zi tu panggil mat tabi'i. Ratal ladzi. Harus sama dua tu. Jangan siratal ladzina an ladzi. Tak ingat. Pianju tak apalah molek. Siratal ladzina an'am. Ya cepat siratal ladzina an'am. Itu baik nyata suara di ta'a. Mula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ada du. Tu je lagi kok zi du. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh dua. Sunat ya. Tapi dia baca tak kena, berubah makna bahaya. Kena sunat tak kata tak apa. Timi waladdallin kita pada dia. Tak kata tak apa. Hak bahasa tak kata amin. Tu berubah makna. Ataupun amin. Amin tu berubah makna juga. Boleh dua je. Amin. Dan satu lagi amin. Tu panjang pandai boleh. Min tu banyak ke panjang. Min tu kena belakang. Tapi tu dengan boleh dua tu. Kalau pandai amin. Tu pandai langsung tak boleh. So lagi sadu amin. Panjang tak pandai. Panjang tu pulak situ. Jadi katuk mulut dulu. Belum nak tubik min dia katuk mulut amin. Lagu tu ubah makna juga. Jadi pak hak duk bunyi kita duk bunyi pak ni dua hak betul, dua hak salah. Salah bukan salah biasa, bukan salah pelek. Salah berubah makna.
Jaga molek walaupun baca sunat. Tapi di kalam ajnabi. Di kalam ajnabi semaya kita tu bahaya. Tak baca tak apa cak sunat. Jangan kata tak apa je mak sunat pun baca tak apa. Apa panggil salah tak apa sunat. Tak. Salah lebih bahaya lagi. Dia panggil baca sunat salah sepa ya baca wajib. Sepa ada salah ubah makna. Baca sunat, ya hukum sunat dan wajib ni tak baca tak apa. Hak sunat tak baca tak apa. Hak wajib tak baca tak leh. Tak baca tak atas lagi. Kena baca. Baca tak kena, kalau kita tak sengaja dia panggil baca tersalah kita boleh ulang. Kena ulang. Kalau kita baca hak salah ni. Salah dengan sebab ke apa? Salah dengan sebab kita baca tak tahu, tak reti, tak ngaji. Tu bahaya. Ubah makna. Sunat. Sunat salah ubah makna bahaya. Bahaya ke mana? Misal kita baca surah Inna, kita baca Hinna a'tayna kau kausat. Tu teruk benar. Jadi kalam dua. Kalam hak salah ni ya ada dua. Hak ubah makna ya ada dua. Satu kalam ajnabi, yang kedua salam ajami. Ya tak? Bahasa Arab yang panggil ajnabi ni kalam hak luar semaya. Kita tak boleh boleh maya. Zangi hadis. Nak baca hadis sudah waladhdallin. Amin. Kita ingat hadis so misalnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Batal maya. Hadis tak boleh baca lah maya. Itu dia panggil kalam Nabi dalam ayat. Sungguh ya kalam Nabi jadi kalam ajnabi daripada semaya. Maksudnya benda luar semaya kita tak boleh baca dalam semaya. So lagi kalam ajami. Ajnabi pula, ajami pula. Ajami ni bukan bahasa Arab. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kai mu mata Allah bangku mu cahaya bawah mai. Ojo tu. Pasal apa tu? Kai mu mata Allah bangku mu cahaya bawah mai. Ataupun wal munafiqu dak ku tunggu pala gertak. Tu kalam ajami. Bukan bahasa Arab. Bahasa lain. Itu batal belaka tu. Batal semaya. Tu. Orang panggil kecek. Kecek lemaya. Nama mi song kang kuan pai ma kuan sang krang mai dai lah. Tu rukun fi'li. Rukun qauli ni bab baca tahiyat pula. Takbir. Fatihah, surah, takbir. Takbir ke apa? Takbir intiqalah. Intiqalah mana pindah rukun. Kita baca sunnah. Wajah tu tak baca ke dah? Sunnah. Kita baca wajah tu sikit. Unduk sikit. Wajib kita baca lama dah. Wajah tu sikit. Allahu akbar kabira. Banyak orang baca gitu dah. Allahu akbar kabira. Orang tik tu. Baru ni ada isu ustaz, tapi tak lama. Sebab benda sunnah. Benda tak apa. Benda tak apa kan? Tak apa kalau kita Allahu akbar kabira dengan Allahu akbaru kabira. Orang panggil salah sinai. Allahu akbar kabira. Penuh cukup huruf, tapi kita pergi baca cara wakah lagu tu. Kalau kita baca cara wasa, ya kena akbaru. Biasa royak lagi sini. Tak royak lagi dah. Tak royak lagi. Akbaru kabiro. Allahu akbaru. Kalau kita baca takbir, sungguh ya. Takbir kita tu Allahu akbar. Itu hak sungguhnya. Hak sepenuhnya. Tapi orang wakah tak gitu. Dok. Salah tak? Salah ke apa? Salah sinai. Manusia kata salah, Tuhan tak kata salah. Dia nak takbir lah, tapi yang ada tak imam. Makmum larilah.
Suri fantazuri arba'atin ada Allah Taala. Allahu akbar. Paling tengok tagi salat tak ada solat pun makmum. Barakah habis. Dan makmum tak reti. Dan makmum reti tak apa temeh. Allahu akbaru dengan Allahu akbar makna tolak. Pas dalam apa bagi? Doa iftitah saat ni banyak ke kita baca Allahu akbar kabira. Tak molek lah, tak molek. Tak sepenuh. Tapi berubah rusak ke apa dak. Anak we molek baik orang ngaji baca. Allahu akbaru kabira. Kita tengok le YouTube ada gitu. Orang Malaysia ada buat kata salah, sungguhnya salah. Salah tak mana itu koyak dah. Tak patut kita baca Allahu akbar kabira. Sedangkan Allahu akbaru kabira. Kalau Allahu akbar kita wakah, kalau kita wasah kena akbaru. Lepas tu kita dah baca akbar. Kalau boleh baiki kita baikilah hak molek. Kalau boleh baiki kita baikilah hak molek. Tahsinkan semaya kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Janguk semaya kita. Ya, janguk pakaian, janguk tubuh badan, janguk rupa, janguk takbir, janguk rukun qauli, rukun fi'li, janguk hati khusyuk tawaduk kita dengan Tuhan. Janguk belaka. Tiap-tiap kali kita nak maya janguk belaka. Okey, janguk tubuh badan maya tu sid. Ya kena janguk belaka. Kita janguk belaka, Kita baca Allahu akbaru kabira. Tunggu ajar biasa dengar, biasa mulut. Tapi kalau kita salah baca Allahu akbar kabira tak apa, tak kena ulang, tak usah ulang lah. Tak ada apa. Kalau kita ingat kita baca akbaru, kita lupa baca akbar, tak apa. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Golek kita ada wutim mana situ? Wal ard kan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanifah muslimah tu ekor tu kita pergi kerak ekor. Pas nak pergi hubung dengan piyah. Molek ya 25 kira. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah tu situ molek. Jadi ekor tu. Lembu tak ada ekor. Tak kena gebel lah. Lembu. Hak ni pun tapi ada pergi punah uslub. Apa makna yang tak ubah apa tak molek juga kalau kita wakaf. Kita wakaf di apa? Hanifah muslimah. Lepas tu wama ana kita ambil tu. Ya apa kali ajar besok gitu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Kelima ana kita baca pandak tak apa, tu tak berubah makna. Tajwid kalau ana dalam Quran tajwid dia baca pandak ana tu. Tapi kalau kita tengok kita biasa baca ana panjang tak apa, tak sampai kipa. Boleh berlaku. Cuma dalam Quran ya kalau kita baca ana tak ada tajwid panggil. Salah tajwid. Kita nak baca wa ma ana minal musyrikin pun boleh. Kita nak baca wa ma ana minal musyrikin pun boleh. Ana. Tu ma tu kena panjanglah. Coba lagi. Wa ma ana minal musyrikin. Dah besok mana? Besok panjang sebab tak? Ana. Besok baca pandak? Oh, tak ada apa. Boleh kok.
Kelimah anna tu tajwid yang baca pandai. Tulis panjang biar wakah baca panjang. Biar wasa baca pandai. Kelimah anna dalam Quran. Tajwid. Kalau bahasa Arab biasa ni tak ada apa. Ana. Supaya. Ya kerana apa? Kerana dia dipanduk dalam Quran kerana kelimah anna dan dalam bahasa Arab dia banyak pakai. Biasa pandai macam pandai. Biasa panjang macam panjang tak ada apa. Kalau ngaji tajwid dia suruh macam pandai lah. Kalau kita pergi betul Quran dengan guru tajwid. Wa ma ana minal musyrikin. Tak kena. Kena baca pandai ana tu. Tak apa boleh Tunggu, ada apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nak moleknya hak ni wisuk lalu. Ya mak bagi dua tak ada apa. Kalau kita ada habis. Inna solati sapa lillahi rabbil alamin. Patuti inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kena panjang. Dengar tak apa. Yang itu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ti dengar apa inna dengar ti pandok. Oh tu teruk benar tu. Dia panggil panah tajwid, tak panah huruf. Tajwid panah dengung inna solati wa nusuki wa mahya. Huruf tak cukup, dengung cukup. Dengung tak apa. Inna solati tak apa. Tajwidnya in kalau kita den apa? Tak apa dengung, tak dengung tak apa inna tu. Cuma solati kena panjang. Yang solati wa nusuki wa mahya, solati wa nusuki wa mahya ya wa mamati. Tu huruf tak cukup dia panggil. Kalau tempat wakah tu mada ya ada tempat mada-mada tu. Dia boleh duduk sikit tapi nak molek tak sah. Wi panjang belaka. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuba bagi mula. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia apa dah? Ni luar mayat, dalam mayat dia lagi dah. Dalam mayat dia lagi. La syarika lahu wa bidzalika umirt. Kalau umirt, kalau muncul mulut dia panggil ismam. Kalau umirt, tak ada muncul mulut tu beta tu dia panggil sukun mujarrad, tak apa belaka. Lepas tu kalau kita baca la syarika lahu wa bidzalika umirtu, jangan panjang. Jangan panjang. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tu tak sah dia. La ilaha illa anta. Tak sah dia. Ant. Allahumma anta rabbi. Tu panjang. La ilaha illa anta. Tak sah tu tak kena. La ilaha illa anta. Wa bidzalika umirtu. Yang wa bidzalika umirtu itu tak kena. Tu tambah huruf. Mula. Pasal ni wa in la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Mana? Tu pandok nak yang panjang. Yang panjang tu. Tu pandok tu. Kalau mati tu. Apa umir tu. Tu boleh. Yang panjang. La syarika lahu panjang boleh. Tajwid kena panjang tu. Kalau pandok ada apa juga tahu apa makna. La syarika lahu wa bidza tak nyata mana kalau kita baca pandok sebab dia maksilah. Tujuan maksilah ya nak wi nyata huruf ha. Kalau kita baca la syarika lahu wa bidza tak nyata mana hu.
Sabit tu dalam tajwid Quran ya kena hu. Tu yang panggil mad silah untuk nak menyatakan ha dhamir. Kita baca panjang. La syarika lahu. Baca gitu. Wa bidzalika umirtu. Tu yang nyata. Pandok pun nyata. Kalau hu pandok tak nyata. Ya hu ni ya huruf Allah. Suara dia. Suara tak nyata. Mula. Wa bidza la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana minal muslimin. Sedap baca panjang ke baca pandok ana ni. Wa ana minal muslimin. Kita dah baca panjang ke pandok? Panjang boleh ha. Wa ma ana macam pandok dah. Buat ana ni macam panjang. Ada apa boleh dua. Kalau kita baca panjang kita rasa nak nyata sikit ana tu dah. Tu. Dia bab takhfif orang panggil. Ana ni bab takhfif kita baca pandok ni nak urangkan mulut kita. Dalam Quran lah tu ayat dalam Quran. Tu doa iftitah. Sekurang-kurang doa iftitah. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh dah. Kurang-kurang malah-malah. Gaduh-gaduh. Tapi yang ingin baca auzubillah lagi lah. Bismillah baca lagi lah. Dulu pada auzubillah. Dulu pada bismillah. Iftitah. Auzubillah kita baca lagi. Kena lagi baca auzubillah ni. Takut dia panggil tu. Auzubillah ni panggil tu ya weh. Hamba tu kan panggil tu. Tukar makna pak panggil tu lalu. Kalau auzubillah hamba tu. Kalau auzubillah panggil tu. Dua kata tu ya. Tak berubah betul lain. Kalau betul lain syaitan tu nama bukan nama tu lah, dak hamba tu jugalah maknanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak ada hatu juga. Hamba agak lain. Kena molek. Rah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tempat kita nak ingatnya a'udzu. Zazizu. Kalau kita dak buat lidah zazizu, a'udzubillah tu panggil tu. Mana mudah-mudah ayat gitu dah. Maknanya kita nok kepada nak kepada syaitan. Kita nak duduk sekali, kita panggil, kita gapo ikut tu. Kalau auzu, agaklah. Kena molek. Baca sunat ya tu. Baca sunat ya tu, tak baca tak apa, dia baca ya dipanggil tu. Tak ada apa baca tak kena. Tengah. Lepas tu lebih surah ni apalah surah tu kita betul secara surah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Surah ni ya ada tertib. Ulama-ulama tu sikit-sikit ngorek gapo segu isya gapo subuh gapo asar gapo zuhur gapo. Hak ni orang panggil faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca olehmu barang yang mudah daripada Quran. Kita pandai baca hak payah, kita bacalah hak payah. Ayah mak rumah dia kawa seragah sesehat molek dak lewat dak apa ya mak baca surat Quran tu dak peh. Tu. Jadi setahun tu adalah. Ni bulan tu khotam. Mak baca apa panggil 3 fiyah. Ngorek subuh apa ngorek isya subuh. Lui budak lelaki tu dengar atik hanya duk baca dia atik. Kalau gaduh-gaduh yang baca surah pandai-pandai. Kalau tak gaduh, baik ni tak ada. Kadang-kadang tengok sejik lalah ada tak peh. Untuk imam taweh. Biar tak ada taweh kabur. Untuk taweh biar tak ada taweh kabur. Sepatutnya baca 3 ayat, terbalik semua. Ya habis juga setahun. Setahun 2 tahun pun tak apalah. Yang mak dulu baca sepipi. Subuh sepipi ni. Udah Malaysia tu ngepek lama. Ya lenguhlah penatlah berdiri. Kamu berdiri dengar saja, aku berdiri lagi baca. Kena dengar, kena tunggu subuh 2 rakaat panjang-panjang baca. Kalau ngorek dengan isya tu kita bagi segerak pipi. Subuh macam panjang. Kamu dengar saja penat. Aku ni baca lagi, berdiri lagi.
Tapi galik dah kita lacak galik. Lebih-lebih lagi hak galik kita dengar Quran ni, kita baca Quran ni hak kita reti makna. Tengok surah Yusuf. Oh, sedap baca surah Yusuf. Sebab apa? Duk royak Yusuf ingat baju gitu ni dah. Ada royak cerita Yusuf. Hari kita pergi dah cerita Yusuf. Baru kita baca ayat Quran yang masuk. Oh, sedekah lari waktu duk kata duk kata Yusuf jahat Yusuf. Ya, kalau piyo jahat dia tu cari baju lek mana nak pergi ke belakang. Ha, jadi nampak gambar. Kita baca Quran galik. Ha, surah Zulkarnain, surah Ya'juj dan Ma'juj, surah apa cerita Nabi Musa, Nabi Khidir pergi situ jumpa. Fa'atba sababa. Nampak surah duk kita dengar dah cerita Nabi Musa duk jalan Firaun dengan Nabi Khidir dah. Baru kita baca Quran kita reti makna sikit-sikit ni, sedap galik. Jadi tak wasa tarak lah. Tak wasa lenguh, tak wasa puas. Baca Quran banyak baca Quran banyak, reti makna kata. Surah apa tak ada surah nah. Lepas tu takbir Allahu Akbar. Takbir intiqal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ya kena ada lah. Dia bunyi ham. Kalau Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Ada waw ada tak ada waw dah. Rabbana walakal hamd. Dia ada de. Kita mati dah tu. Min mati dah mati kena bunyi de. Lepas tu doa apa baca situ? Mil'us samawati wal ardh. Doa apa baca situ? Ada juga baca doa banyak dah. Rabbana walakal hamd. Lepas tu ayah mak jangan nak baca dah ingat mil'us samawati wal ardh wa mimma syi'ta min syai'in ba'd. Kada baca kada tak tak lekat. Kalau jadi email ni kita baca pertengah. Kalau kita baca maya sore maya sunat kita baca banyak molek. Banyak tak apa. Maya sore ikut Nabi kata. Kalau baca jadi email, mu jadi email kepada manusia fal yukhaffif. Dalam hadis. Mengingkan. Angin awak ingat afif tak keraju. Bukanlah maya ni maya fardu ni, maya fardu. Sebab satu ketika orang masa Nabi Abu Zar jadi takmir baca panjang. Demo tu maya Isa, lupa maya Isa nak kerja malam, kerja aku air. Siapa demo tu? Mufaraqah maya panjang baca. Mufaraqah maya Isa berapa Nabi. Esok cerita tu siapa Nabi. Bukan masjid kawasan itulah dah. Kampung berita tu siapa Nabi kata dia 3 kali fatanta. Ini kepada ta'imih biar jadi ta'imih. Suara sedap. Wahai baca jangan panjang-panjang. Tengok makmum. Fatanta. Muak fitnah. Nabi kata. Lepas tu Nabi baca royak hadis. Kalau menjadi ta'imih kepada manusia membacalah royak ini. Kalau mung mayat sore ikut mung nak banyak tengah je 2 je ikut mung. Ni pada tak ini. Yang awak dak tak ini. Pandai-pandai lah. Lebih lagi kalau perut ni. Aduh. Kalau perut ni macam dah. Tapi rasa kita ni dia rasa wahai baca suara sedap. Dia makmum malam ramah hak tu nak baca panjang. Balik sedap. Wasa pandai tak baca. Sungguh kita bahasa gitu. Wasa pandai dah dah. Baca kuliah dah dah. Ada apa? Muncul tak baca inna ataina. Masa pada baca langsung. Baca Wadduha. Dah, lekoklah. Oh, masa salah. Baca lagi Wadduha. Tu masa pada baca. Bacaannya dah, dia baca parut ni. Apalah kita baca wirat ingin kepada orang. Lepas tu bukan kau dah baca berdiri, rokok, sujud, iktidal, semua gerak-geri ni biar dia ingin pada orang pengikut. Jangan lama lu sujud lama-lama tu email sujud. Aku nak pergi kerja ni. Yang mak besok kali
Waktu bak maaf teboh siapa ka makmum ke tangan. Makmum ke tangan, we lano. Orang Malaysia baca teboh. Yang mari kursus Quran baca teboh. Yo baca teboh. Ojo lama yo ceramah jenis orang kecek je tak aja surat tahu agak masuk ke apa. Dia baca surat habis surat reti dah. Main tak bersurat orang lama lisah makmum. Kau bakal cuk aja Lepas tu susu ustaz wang ni. Tak wang ke dalam. Ustaz dia duduk luar. Buat tak apa pun. Dia pun tengok kejut. Gaduh-gaduh pandai sudah barakallah. Lepas tu tebus yang tua pandai sudah. Sudah mai tak ada nak doa berah. Tu biasa dah. Tapi kalau di koram. Dia tebus seperti itu turut Nabi wa yutilu solata wa yaqsurul kutubal jumu'iyah. Tu tak kita lah tengok timbangnya. Surah kita baca faqra'u ma tayassara minal Quran. Lepas tu rokok. Lepas tu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Lepas tu min samawati wal ardi min umma syi'ta min syai'in ba'du. Lepas tu Allahu akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lepas tu apa pula Allahu akbar. Doa antara dua sujud. Rabbighfirli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nampak moleklah kera tu dah. Huruf-huruf dia. Cuma usahawi kita reti makna jelah. Kalau ada makna ada dah tu. Dia mak bagi ni ada tak makna tu? Ada tak? Makna dia ada tak? Ada. Tengok we rajin tengok. Rajin tengok nah. Rajin tengok. Dia rajin tengok dia banyak-banyak kali tu dia keringat diri maksud. Rabbi filli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu Allahu akbar. Lepas tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lepas tu Allahu akbar at-tahiyah. Rukun At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jaga atas jaga atas ni ingat ayat dah. Huruf baris temu dengan ha. Huruf mana-mana temu dengan ha. Kalau huruf mati yang ada hidup kelik, kalau huruf baris dia nak tambah. Ini ada sadu. Sadu orang tak royak. Sadu orang tak royak kata sini ni tak ada. Orang dia royak sadunya biar kita ngaji biasanya rukun qauli ni. Royak suruh ingat je. Hak tak ada sadu. Baca biar di sadu nah jangan kurang. Tu je. Dalam kitab pun seperti juga. Sadu ada dari Fatihah 14 yang kurang. Kalau tu sadu ada 14 yang tambah. Tak ada tu tak ada riwayat. At-tahiyyah tu sadu tambah. At-tahiyyah tu sadu ada. Kalau tak ada sadu at-tahiyyah tu tak ada sadu. Hiyya at-tahiyyah. Ingat betul at-tahiyyah tu tambah. Kalau kita baca at-tahiyyah tu tambah sadu. Tambah sadu tak tahu mana. Sepo dengan buah sadu. Dorak dia. Ada berubah makna. Ada berubah makna, ada tak ubah. Banyak kita tambah sadu ni ada berubah makna. Kalau buah sadu ni ada dua, ada berubah makna, ada berubah tajwid. Hak buah hak tak cukup. Riak sama dah. Tambah huruf sadu ni maknanya kita tambah sadu ni kita tambah huruf. Kita buah sadu ni kita buah huruf. Jaga at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka
Satu orang suruh ingat tu Nabi. Tu banyak ke? Kalau kita betul suruh ingat. Nabi. Kalau guru tajwid ayyuhan. Dengung dik tu sadu tu, saddadah tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tu guru tajwid. Tak apa yang mak boleh pergi belakang. Nak dengung pun boleh, tak saya dengung pun boleh. Biar dengunglah molek. Tak dengung tak ada apa. Kalau kita gaduh tak usah dengung, kita nak baca cepat. Kita tak aduh maya sore tu baca dengung. Molek dengunglah sedap dengar. Tapi dalam maya ya tak jadi wajib. Mula. Assalamu alayka ayyuhan. Jangan ayyuhan tu kena ingat kata ayyuhan sa'du ya tu. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan bunyi ayyuhan bunyi ay. Wa ya lalu dah. Sadu ay supaya iya supaya nabiyyu ayyu. Jangan ayyuhan patu yuhan. Tu lagu tu tak nyata sadu. Serah patu yuhan tak sih. Kena ayyuhan. Wa lidah lalu. Mula. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Lah nak panjang boleh, pandak boleh ya. Bukan pandak dak, panjang sikit. Rasa orang dah. Ashhadu an la ilaha illallah. Tak apa juga. Atau mak jaiz. Kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah boleh juga, tak berubah makna pun. Tu kalau Allah tu lain Quran. Rasanya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Tu tak ada panjang sikit abu. Tu tak boleh. Mula pandak yang macam banyak sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak baca sayyidina ni. Ni babo saya ke kepala pula. Babo terbaca Saidina. Kita tak baca pula dah. Nung dan monung tak saya baca. Baca tak baca tak apa. Kalau kita ingat kata kita nak beradab kepada Nabi. Tu hadis-hadis dia berlawan hadis tu. Hadis doa tu kata hadis doa la tusayyiduni fi salah, kata hadis doa. Ni kata ni hadis doa. Tu ulama khilaf tu baiklah. Maknanya ada ambil alasan katanya tak ada Nabi lari. Walaupun Nabi lari pun bukan Nabi lari semata-mata lari. Boleh taklah. Makna lari tak usahlah duk panggil kokku. Seolah lari gitu je. Lepas tu kalau kita nak kacau panggil juga ada apa? Enggak ada ulama tanggung ya. Supaya Abu Bakar Nabi lari tu. Nabi naik lewat. Lewat ni subuh nak cerah dah ni. Buatkan naik. Qomat buatkan naik. Tu bunyi suara Nabi. Hari Allah Akbar. Tengok Nabi hari.
Lepas tu Nabi angkat tangan. Tak sewi turun, tak sewi undur lah. Nabi buat apa undur? Nabi pun naik hati tu imam. Dia angkat tangan dah. Jangan. Apa undur? Nabi pun naik. Sudah mayat. Nabi tanya, undur buat apa saat ni duduk jadi tu imam molek-molek dah. Jawab Abu Bakar, aku lari dah saat ni. Nabi kata, aku lari dah saat ni, jangan undur apa. Bakar awak kena tak aduban. Ambo nak juru. Nak juru dengan Nabi. Nabi lari tak usah lah panggil ku saya ni. Lah kita nak juru, panggil. Apa kita cek nanti imam sayang kita Imam dia, panggil tu imam yang telefon kau panggil tu imam. Panggil ku so ha, sayang ngaji kali aku jadi tu imam, panggil tu imam perak. So panggil tu imam, kita pun tu imam. Orang goyak dah so panggil, aku nak juru. Panggil. Tak apa. Waktu tu sayang tadi tu nebel, sayang tadi nayuk. Oh, so panggil mu nayuk, aku wasa malu panggil nayuk. Apa aku nak juru dengan mu jadi nayuk. Panggil. Nah, waktu ni hak agama, tu hak dunia tak apa. Hak agama apa hadis, ulama hukum hadis dak tak ada gapo lah hak lari tadi dak tak apalah boleh. Orang nak si baca tak usah menyalahkan orang. Orang hak nak baca pun tak usah menyalahkan orang. Tapi nak baca ingat huruf sayyi. Jangan soyi. Ada soyi tu berat. Soyi ni makna apa soyi? Orang buru menatah. Masuklah dia kijai. Mau dia kijai. Tu orang pitah menatah. Tu soyi. Ataupun orang pitah ikan, muka ikan gitulah. Soyi, sayyi, sing. Jangan soyi. Ada syayi tak kena juga. Soyi pun tak kena juga. Sing biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kena dak aja sore ni. Rasa belik aja sore ni. Kamar solai. Urus lagi, belik ayat lagi. Orang panggil Ibrahim salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli kama sallai wa barik kama barak. Cuk yo pak. Dua, mana tu bet dua, patut orang tu pak. Jadi lapis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik bala dia. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Jadi lapis kali sebut nama. Sebut nama ingat molek. Kalau kita reti makna tak belik. Kalau kita tak reti makna mudah belik. Berkuliah lah. Tak suk. Berkuliah tak suk. Supaya apa wal asri suk di waktu ni. Kama sallai
Waladhdallin. Atau tak boleh. Mana? Lin. Amin. Wadduha sampai sudah. Wajadaka dhallan. Atau sadu nah. Waladhdallin. Sadu kuat-kuat dhalin. Dhalin tu tekan sama tak ada apa ni. Kalau waladhdallin atau tak boleh. Wa wajadaka dhallan. Wa wajadaka dhallan. Tak apa dua. Jangan wa wajadaka dhallan. Nah, itu tak ada satu. Tak ada satu. Jaga satu. Kama sallai ta'ala Ibrahim, kama sallai Allahumma salli mula-mula kama sallai. Lepas tu wa barik kama barak. Ya pak, ya dua, anak tu baik jadi pak. Lepas tu orang sebut kita belakang tu lapar. Nabi Muhammad ala ali Nabi Muhammad. Lepas tu kama Nabi Ibrahim, ali Nabi Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nama tu sebut lapar. Nabi Muhammad pak, Nabi Ibrahim pak. Muhammad dua tu Nabi sendiri dan keluarga dia. Ibrahim Nabi sendiri dan keluarga dia. Barik Nabi Muhammad sendiri dan keluarga dia. Ibrahim pun Nabi sendiri dan keluarga dia. 4 kali sebut nama orang dalam tu. Ya pelik tu. Sunat je tu, tak ada gapo, tak baca pun tak apa, tapi jaga makna. Kalau kita nak baca jaga makna. Tak baca tak apa, panggil salawat hak sempurna dalam semaya, sunat hai'ah salawat Ibrahimiyah. Salih. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu rukun. Rukunnya pandai. Assalamualaikum. Lepas tu doa. Doa gapo tu kita baca dalam tu. Belum nak wisalah tu. Allahumma inni qaddamtu. Banyak doa. Ingat apa doa? Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lan wa ma anta alam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca tak tu? Tak baca. Lalu baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca tak tu? Baca. Dia baca kena betul. Dia tak baca tak apa. Sunat hai'ah belakang. Dia baca kena betul. Ada tak dalam tu? Surat tu ada tak? Kalau tak ada nak tulis tambah. Tapi kena tambah kita tengah je lagi lah. Tambah masa kita tengah je. Tak apa ke mula-mula tu dah. Gapo tu nak baca patutnya betul. Tak si baca dah gapo. Mulai kita baca banyaklah doa piye belum pada wisalah. Saleh tu ada juga doa ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kadang-kadang tukar juga huruf tu. Baca tak tu? Baca kita betul. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kalau kita baca Allahumma inna nas. Ada nanas. Yang Allahumma inni nas tak lagu. Allahumma inna as tak lagu. Ada po makna pun. Ada berdorak po. Cuma kalau kita baca jamak dia jamak belaka. Ramai kita baca ramai. Kita molek kita baca ramai lah. Nabi royak kita doa yang dia orang dekung. Duit dekung dah nak kerak dah. Rai dekung dah nak kerak. Minta doa pun dekung juga. Minta sore kita tak awi kok orang lain. Harta dekung. Rai dekung. Kok ilmu dekung. Susu tak saya koyak kok orang pada. Doa pun dekung juga. Nak tukar ni dengan na. Allah. Sama berat yang ni dengan na tu. Ada tu kamu dah tambah kali. Allahumma inni. Allah sama berat ya. Sama huruf ya. As'aluka nas'aluka. Mudah nas pada as. Asok mari tekak ni. Nas mari di lidah mudah.
Tapi dekung juga. Sebab apa dekung? Sebab tak reti makna. Tu. Nabi ayat dan doalah untuk kita dan saudara-saudara kita. Allahumma inna nas'aluka. Baca tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Jangan syah. Kena sa. Khati, tito tebal, to besar. Sa khati makna marah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wahai Tuhanku, Tuhan kami minta redha Engkau dan syurga. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, dan aku minta jauh daripada murka Engkau dan neraka. Wa na'udzu, zu ya jaga molek, wa na'udzu pula dah. Wa na'udzu bika min, aku nak wimu marah dan aku nak neraka. Wa na'udzu, wa na'udzu nak ingat huruf dha nah. Lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Patuh doa apa lagi? Allahumma adhib 'anil hamma wal hazan. Itu doa sapu muka dah. Tak apa, tak si baca tak apa. Baca tak tu? Baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Habis. Pian nak baca kau? Tanya kau apa ni? Dah tak? Kalau apa lebih dah ni? Alik-alik apa habis tu kata nak ada widai baca Quran juga sikit ni. Tak ada. Dah lah. Mula-mula pula. Ada soalan lagi apa? Tanya. Teacher ada nanya. Do you have question? Ada soalan. Ada sekali ni. Wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'ana. Tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna muslimin wa qasirna li a'malina. Wa hab lana al-kulla bi wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laut sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.